Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hasif ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Acep. Saya merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Hadari Puncak Perdana. Dan sebelum Syawal, saya sebenarnya tengah berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Jangan salah faham, bukan setiap hari saya khatam, tapi satu hari, satu juz. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akilah, selaku Timbalan Presiden PMHPP. Dan sebelum raya, saya tolong ibu saya buat kuih raya. Hai, Assalamualaikum. Saya Hakim sebagai Setiausaha PMHPP. Sebelum Syawal, jom terawih dulu. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haris Akmal bin Osman selaku Bendahari Kehormat BMHPP. Boleh panggil Haris. So, sebelum Syawal apa saya buat? Alhamdulillah, saya adalah sedekah sikit-sikit semasa sebelum raya ni. So, tapi tak menunjuk lah nanti jadi riak. So, gitu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Zahira Binti Ahmad Yusri. Boleh panggil saya Rania. Saya sebagai Timbalan Setiausaha Agung PMHPP. Sebelum raya, saya balik kampung. Nampak? Kami Pipa, Timbalan Bendahari Kehormat PMHPP. Kami duk tengah tengok tiket flight ni. Biasalah, tahun ni kan nak beraya dekat luar negara. Sambil-sambil tu, tengah tengoklah jumpa bahasa Inggeris. Takut nanti dia bercakap tak tahu pula nak jawab apa kan. Tak apalah, kami sama tengok dulu lah tiket lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Haslinda binti Marzuki, selaku Setiausaha Kerja PMHPP. Boleh panggil saya Linda. Sebelum raya, saya dan keluarga saya ada buat kuih raya. Dadah! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama teman Muhammad Afan bin Mahdi. Teman merupakan Ketua Exco Bita Badan Tarbiyah dan Kebajikan Persatuan Mahasiswa dari UiTM Puncak Perdana. Dan sekarang ni, teman nak pergi kembali rumah dulu lah. Makan. Semua ni. Ambil. Sila jangan malu-malu. Ambil. Mari masuk untuk gaya. Assalamualaikum. Hai semua. Saya Ainur Sarah Farisha binti Muhammad Hairul Effendi. Boleh panggil saya Sarah. Saya sebagai Timbalan Exco Blitar. Sebelum Hari Raya, Sarah beli baju raya. Bye-bye. Assalamualaikum. Nama saya Ziad. Saya merupakan Ketua Badan Dakwah dan Surau Persatuan Mahasiswa Hadari Puncak Perdana. Dan sekarang ni saya ngantuk dan saya nak tidur. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tengoklah ni, panjang tidur. Dah 10 malam Ramadan. Pentingnya selain tidur, kenalah kau ibadah kan. Saya ingat pada solat, mengajar baca Al-Quran selalu, kenalah zikir, selawat. Ya Allah, ini tak mati semua malam tidur macam. Dan sebelum kau pergi aku, baik baca macam tu. Tak jawab kan? Oh, dah sibuk pasal orang controller tu nak buat apa? Tengok malam-malam dah ini. Dia tak sekarang. Dia syak belum? Belum kan? Sekarang ni kalau keluar pergi alam-alam tu tak nampak. Hey. Assalamualaikum, nama saya Hana. Saya Timbalan Exco Dakwah dan Surau. Sebelum raya saya buat apa? Saya kena settlekan kerja-kerja penting dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab bin Sailati. Biasanya dipanggil Wahab. Saya merupakan Ketua Exco Publicity dan Multimedia. Kalau kamu mau tengok apa aktiviti saya sebelum Syawal, jom. Nak yang ni? Tenggelam Syawal tiba. Syawal tiba, suasana riang-riang. Assalamualaikum, saya Maira, Timbalan Exco Publicity dan Multimedia. Sebelum raya ni, saya ingat nak shopping raya. Tapi sebelum tu, boleh tak korang tolong kat price kan? Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Ammar, memegang jawatan sebagai Ketua News
Sebelum Syawal, apa yang aku akan buat selalunya? Pentinglah saya berpuasa. Apa buat apa? Wish, dah azan lah. Jom, kita buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amira Maisara atau boleh panggil saya Mai. Saya adalah timbalan Ekskul Keusahawanan. Jadi sebelum Syawal, Mai telah cuba resepi karut amin. What's up guys? Dan kepada karut amin, maaf saya buat tak jadi. Salam dulu, jangan tak makan je. Jadi saya beli. Ready. Okay, so kita akan rekod untuk ucapan raya Jadi semua dah ready? Okay, 3, 2, 1 and Raya adalah tentang keluarga. Apa dia ayat ucapan tadi? Itulah. Wait. Video tahun ni mestilah gempak macam movie. Weh, aku dah prepare skrip 3 muka surat dah ni. Hi guys, welcome back to my Raya vlog. Hari ni saya dekat kampung. Saya bukan macam ni. Sana. Okay, pasal hari ni. Jangan tolak. Apa tu? Ya Allah. Jom. Sana nak rekod ni susah, saya nak rekod. Di sini tu. Kami. Tak ada duit pun. Bohong ya. Saya kat sini. Hari ni saya buat rendang autentik. Istimewa punya. Selamat hari. Camera love me. Selamat datang. Alamak, aku dah rekod ke belum? Alah, baru rekod. Okay, ready. Korang, tunggu, baju saya masih kentut. Uish. So efek kampung biasalah estetik katanya. Aku suruh buat ucapan raya, buka audition drama lah guys. Aduh. Okay dah. Jom kita bawa balik. Okay, so kali ni kita buat betul-betul punya Okay, semua dah ready? Baik. Kami, Barisan Majlis Tertinggi dan Majlis Eksekutif Persatuan Mahasiswa Hadari Puncak Perdana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 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 Maaf zahir dan batin.
Kami, Barisan Majlis Tertinggi dan Majlis Eksekutif Persatuan Mahasiswa Hadari Puncak Perdana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Woo! Lemang.